Awak pun mesti tak puas hati bila orang cuba bunuh awak terasaka. Tak macam seorang tu sampai nak terkencing dibuatnya. Oh, maaf. Saya nampak benda ni terbiar je dalam bilik guru. Maaf saja. Oh, jadi cikgu nak apa? Nak pukul? Cikgu terkena lagi lah. Ada banyak lagi helah yang saya boleh buat. Tak kisahlah ganggu kelas ke apa. Kalau cikgu tak suka, cikgu bunuh je lah saya atau orang lain dekat sini. Tapi bila cikgu buat macam tu, tak ada siapa yang akan nampak cikgu sebagai seorang guru lagi. Cikgu dah jadi raksasa yang membunuh je. Peranan guru dalam diri engkau, aku sendiri yang akan bunuh. Ini dia kuis saya. Rasanya betul dah semua tu. Jumpa besok tau cikgu. Ada banyak lagi benda nak main nanti.